Tarik masuk dalam rumput tu lah. Tarik masuk dalam rumput tu. Alright guys, petang ni aku nak pergi mancing kalui, pakai cengkerik. Pagi tadi aku nampak ada lah, dia duduk main tepi-tepi tu. So petang ni aku nak try tengok, tapi lewat sikit lah aku start pun. Kalui ni lewat dia kurang sikit, lasah je lah. Kalau ada tu panjang lah pula aku ikat kai. Bewok pula main kat tu. Tak mana aku nak mengai, tang tu bewok tu. Lepas cuci, lepas masuk mesin rumput, masuk guna kato, guna excavator, tapi yang potong rumputnya. Ok lah, kalau setahun dia buat beberapa kali. Baik di belakang ni boleh lah aku nak mancing. Sampai dia duduk depan tu, nampak balon lah lagi. Aku tak nampak dia nampak aku jam. Dia tak nampak dia nampak kita. Kat situ ada kayu-kayu. Selalu dia tengok dia duduk kat mana. Nampak dia cepat sikit. Ada ikan baru nak makan bewok main peluk. Tengok, aku main ikan baru duk tarik-tarik. Dia main lalu kat dah bewok ni. Lari lah ikan. Bodoh. Aku tahu pucuk ubi tu apa duk tarik dah. Ikutlah ada bawah pucuk ubi tu. Aduh, lekat je ubi. Dah siapa tu. Biarlah kot alih-alih. Tahu ke tak dah? Dah. Si curut. Si curut ada aku lepas balik lah. Tak dapat tangan je nak ambil pun. Lagi dah berat ni. Tengok apa sikit lah barang. Curut je weh. Si curut-curut saja. Ingat monster. Bagilah monster sikit. Tadi tu lah kasak-kasak. Lepas tu dia merajuk dengan aku. Bagi cengkerik saya bapaknya. Saya nya bagi kat dia. Lupa nah. Tak mau lagi. Nampak cengkasak tak? Oh, ni duduk depan tu. Ayak ni dia nampak kita. Oh, halus bau. Aduh. Kedek pun. Halus. Allah, hak yang bolok tu sat ni mana dia? Aduh. Dia nak beli juga. Alah. Tak tapak tangan sak ni. Pergi depan ke. Asal tu pergi depan tu.
Dia balik. Ikan timbul kat sini. Bewok lalu kat belakang. Bowok lah bewok ni. Tengok aku nak mengai ni lah. Dia apa kalut. Aduh. Ikan baru gaya nak pergi tu. Dia buat kacau pula. Sanggup tarik tu. Tak dekat. Aduh, kecil. Kecil weh. Tarik masuk dalam rumput tu lah. Tarik masuk dalam rumput tu. Ni pun kecil je. Boleh lah. Dah, dia balik. Alhamdulillah. Ada juga. Jadilah. Bagi seekor jadi dah. Terbaik. Alhamdulillah. Ada juga rezeki. Aduh, kau kenam lah. Panas weh. Panas terik. Rasa kat kenam macam tak panas. Jalan tu tengok depan tu. Aku kata ada orang tu ada ni. Duduk dalam kayu tu. Mesti ada ni lah. Mana mungkin dia tak ada. Macam duduk dalam kayu tu. Betul-betul tembak mata aku. Apa? Silau biji mata. Silau biji mata. Tak tahu video jadi guna. Mata aku memang betul-betul matahari. Sahih silau kok. Video pun silau. Kalau aku pergi baling kat tengah tu. Dia duduk betul-betul bawah kayu. Ini memang tak boleh bagi can lah. Bagi can masuk dalam kayu tu aja dah. Betul-betul matahari duduk dalam tu weh. Dari sini sikit. Silau je mata aku. Aduh. Layak surut kok. Ambil lah. Ambil dah tu. Alah. Kecil dulu. Alah weh. Anak cik kalu. Allah. Anak cik kalu je pun. Loh, satu hal pula hampir telat bawa apa. Aku dah tak bawa apa. Dah. Biar balik weh. Aku ada yang kasut-kasut.
Dah nampak lagi. Tengok tu. Kalau nampak dia tu, baling-baling dia ambil terus. Kenapa pula yang makan? Kita baling dia akan tarik pula. Kenapa tarik ni? Habis aku tu umpan aku. Dah. Dah kalui punya. Anak kalui. Habis tak mau ambil dah. Anak-anak punya. Besar-besar tak ada.